Baik. Oleh kerana itu, tak kala Walid bin Mughirah yang saya sebutkan di awal kuliah tadi, iaitu bapa kepada Khalid Al-Walid, yang mana Walid ini mati dalam peperangan Badar. Walid bin Mughirah, salah seorang sastrawan bangsa Arab, ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, Al-Walid berkata, demi Allah. Ustaz, dia sumpah demi Allah ni dia Islam, Ustaz. Dia tak Islam. Habis tu dia sebut demi Allah. Biasalah orang Arab ni kalau dia sumpah demi Allah. Orang Arab dia sumpah kadang-kadang dengan demi Allah. Kadang-kadang dia sumpah dengan bapa. Demi bapakku, demi ibuku. Kadang-kadang orang Arab dia sumpah dengan demi Lata dan demi Uzzah. Lata ialah tokong berhala penduduk Taif. Berhala bagi penduduk Taif namanya Lata. Berhala bagi penduduk Mekah dan Arab Kinanah ialah Al-Uzzah. Lata ni bagi orang Melayu tempat orang mandi lah. Lata Kinjang. Nah, bagi orang Melayu pula. Lata bagi orang Hindustan, Lata Mangeshkar. Ya, Lata bagi orang Arab ni tokong. Tokong bagi penduduk Taif. Baik, satu hari dia sumpah demi Allah. Sesungguhnya bahagian atasnya sangat lebat dan bahagian bawahnya sangat rendang dan penuh dengan dedaunan, dan sangat manis buahnya dan sangat indah. Dia bukan Islam. Al-Walid bukan Islam, tapi kegemaran dia malam-malam mengendap Nabi baca Quran. Orang pandai ni tuan-tuan, dia macam mana pun, tak suka macam mana pun, dia nak juga dengar. Supaya kita lah benci dengan ustaz lah, tapi nak dengar juga kuliah dah. Nyoroklah kereta, buka tingkap. Nak dengar tapi tak suka, tapi nak dengar juga. Ni adik-beradik Al-Walid. Tak sepupu, dua pupu dia. Nak dengar, tapi tak mau dengar sangat-sangat, tapi nak dengar suka. Al-Walid macam tu. Nak dengar Quran, tapi tak suka dengan Nabi. Bila Nabi baca Quran di rumah malam-malam, dia main duduk di pintu, duduk tepi dinding. Satu hari bertemu dengan Abu Lahab. Duduk menyengendak dua-dua orang. Ngendak-ngendak tengok belah kanan. Hang ada arah. Hang ada arah. Bertembung tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dua-dua ni pandai. Dua-dua ni pandai. Mereka suka dengar. Tapi tidak mau ikut. Sebab kalau aku ikut, habislah pangkat, perniagaan, industri. Abu Lahab industri arak. Arak ni haram. Bagi Islam tu yang dia tak mau. Aku nak makan apa? Aku cari makan dengan arak aja. Mai arak kata haram, aku nak cari apa? Itu yang dia tak mau. Orang sekarang ni macam tu juga. Dia faham rezeki dia daripada satu hala. Kalau kita ikut Quran, ikut Islam, habislah rezeki kita. Sedangkan rezeki kita ni bercabang-cabang. Berlambak-lambak. Tapi tak yakin pada Allah, dia tolak Quran. Orang satu hari bila dengar Al-Walid ni rajin dengar Quran. Datang orang jumpa Al-Walid. Al-Walid, aku tanya pendapat kamu. Al-Quran yang Muhammad baca tu dia buat sendiri ke? Ataupun Allah yang bagi ke? Atau apa pendapat kamu tentang Al-Quran? Inilah kata-katanya. Demi Allah, sesungguhnya atas Al-Quran itu sangat lebat. Bawahnya pun sangat rendang. Daunnya banyak. Manis dan lazat buah-buahnya. Pendek kata, Al-Quran ni daripada akar sampai ke pucuk dia sedap. Daripada alif lam mim sampai ke bawah tu sedap. Memang Muhammad tidak mereka Al-Quran. Al-Quran itu Allah yang turunkan. Ini kata-kata orang kafir. Al-Walid bin Mughirah. Bila dengar Al-Walid kata macam itu, 4-5 orang sahabatnya tadi bingkah bangun. Kamu dah isi borang ke Walid? Mereka tanya dia, kamu dah isi borang ke? Tak ada. Memang itulah kamu tanya, aku jawab. Mereka balik pergi cerita pada ketua mereka, Abu Lahab, Abu Jahal dan kuncu-kuncunya. Kami tanya dekat Walid tadi, apa pendapat dia tentang Quran? Al-Walid kata, Quran tu Allah bagi, bukan Muhammad buat. Quran tu bagus, Quran tu betul, sedap rasanya, sedap mendengarnya. Abu Lahab kata, apa betul dia cakap macam itu? Betul, kami tak tipu. Cuba tanya yang lainnya. Datang 2-3 orang pembesar ni menghadap Abu Al-Walid bin Mughirah. Kami nak dapatkan kepastian daripada kamu Al-Walid. Apa kamu sudah beriman dengan Muhammad?
Tidak. Habis itu kenapa kamu puji Muhammad dan kamu puji Al-Quran? Dia kata dah Quran betul. Dah Muhammad tu betul. Quran tu dia tak buat. Aku cakap dah, dia bertanya. Aku ni orang bahasa, aku tahulah. Disuruhnya tarik balik kenyataan kamu. Kalau kamu tak tarik balik kenyataan kamu ni, segala harta kamu, keluarga kamu, tarik balik. Kalau kamu nak kedudukan kamu ni hebat macam sekarang, tarik balik kenyataan kamu ni. Akhirnya dipanggil semua orang Mekah, Al-Walid buat pengumuman. Quran itu Muhammad yang buat. Quran itu Muhammad yang reka. Saya tahulah, saya pakar bahasa. Turun ayat Quran menghina dan mencerca Al-Walid bin Mughirah kerana tahu Al-Quran itu betul. Kerana tahu Nabi Muhammad itu benar. Tetapi menafikan kebetulan dan kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad. Dicelanya Al-Walid di dalam juzuk yang ke-30 dan juzuk yang ke-29. Al-Walid bin Mughirah ni tuan-tuan. Orang yang pandai, orang yang bijak. Tetapi kerana takut pakat kuasanya hilang, dia sanggup menafikan kebenaran Al-Quran. Begitulah manusia. Kalau kita ni takut pangkat hilang, menolak Al-Quran, mempertikaikan Rasulullah, mempertikaikan ajaran Islam, kita juga akan mati hina seperti mana hinanya Al-Walid bin Mughirah. Sebab itu ni ada 6 jahanam. Dalam peristiwa Al-Badar itu ada 6 jahanam. Al-Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab. 6 jahanam itu. Abu Jahal mati di Mekah. Abu Lahab mati dalam peperangan Badar. Utbah, Utaibah, Syaibah yang mati. 6 jahanam inilah yang paling kuat menentang Islam dan mereka mati dalam peperangan Badar. Bila mayat mereka dikebumikan, Rasulullah berdiri di kubur mereka. Nabi tanya, hai musuh-musuh Allah. Dia tak sebutlah wahai 6 jahanam. Wahai musuh-musuh Allah, adakah benar apa yang aku cakap sekarang? Wahai musuh-musuh Allah, adakah benar yang aku dakwahkan selama ini? Kenapa kamu tak percaya? Bukankah aku dah kata Allah Tuhan kita, aku ni Rasul, Al-Quran itu benar, kamu tentang juga, kamu lawan juga, sekarang kamu dah masuk dalam kubur, kamu rasa tak sekarang macam mana azab dalam kubur? Kamu rasa tak sekarang ni? Betul tak betul aku ni Nabi? Tapi kamu dah terlewat. Umar Al-Khattab bila dengar Nabi baca macam tu di atas kubur mereka, Umar tanya, wahai Rasulullah, adakah mereka mendengar apa yang Rasulullah cakap? Kata Rasulullah, bahkan mereka mendengar lebih jelas daripada kamu yang hidup mendengar. Orang yang dalam mati ni mendengar apa yang aku cakap ni lebih jelas daripada kamu yang hidup ni mendengar. Sebab itu tuan-tuan, ada faedah bagi orang yang baca telkin pada orang di bawah, dia dengar. Cuma tak ada faedahnya, dia tak boleh berubat, dia tak boleh berubah dan dia tak boleh taubat, tu saja. Sebab itu talqin yang kita baca di kubur tu bukan atas orang yang mati tu, atas orang yang hidup. Jangan siapa-siapa pertikai Allah. Gitu maksud. Saya dah kata dah tadi, di mana peluang kita berada, kenduri tahlil, tolong buat ceramah. Kenduri kahwin, tolong ganti daripada karaoke, buat ceramah. Apa benda pun bagi dengar ayat Quran, termasuklah di atas kubur. Biar orang dengar Quran. Sebab itulah ulama-ulama dulu cari jalan macam mana nak mendengarkan orang tentang Quran. Maka dibuatlah talqin supaya orang yang hidup ni dengar nasihat, ceramah. Cuma berbeza nama. Kalau di atas mimbar namanya khutbah. Kalau di atas kursi meja macam ni namanya kuliah. Kalau di atas kubur namanya talqin. Kalau 3 orang bercakap tu namanya forum. Tu berbezanya. Kalau 6 orang bercakap, 13 ni tu namanya debat. Apa nama sekalipun, tujuan dia satu saja, memberikan orang mendengar Al-Quran dan cari jalan macam mana orang nak mendengar Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang terakhirnya firman Allah, zalikal kitab. Alif lam mim, zalikal kitab. Al-kitab tu ada alif lam. Maknanya khusus untuk Quran, bukan semua kitab. Al-kitab tu khas. Hadzal kitab, zalikal kitab. Bukan kitab lain, kitab Quran saja. Zalikal kitab. Ini adalah pujian terhadap kitab yang belum ada. Oleh kerana itu, kalau kamu memuji seseorang, kamu mengatakan pahlawan itu, pendekar itu, laki-laki itu,
Itu tu seorang. Dia tu mana seorang? Mana ada banyak-banyak? Tertentu khas. Kalau Allah kata Al-Quran itu saja, bukan yang lain. Dia seorang saja yang berani pun. Dia seorang saja yang berani pun. Al-Quran saja yang betul pun. Gitu maksud. Zalikal kitab itu. Allah Ta'ala langsung tidak mengatakan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak langsung mengatakan kerana dia itu kitab. Sementara yang lainnya bukan kitab. Imam Siwabai telah mengarang sebuah kitab dalam ilmu Nahu. Dia menamakannya dengan kitab. Dia tak sebut Al-Kitab, dia buah nama kitab. Kamu juga kalau mau memuji seorang laki-laki, kamu mengatakan seorang lelaki itu. Semua orang adalah lelaki, akan tetapi lelaki ini tidak sama dengan laki-laki lain. Semua nama buku, nama kitab. Tetapi bila sebut saja Al-Kitab, dia khas kepada Al-Quran saja. Kata-kata Al-Kitab dalam Al-Quran dibentuk dalam kata-kata mushtaq, yakni kata-kata asal, dan terbentuk dalam kata-kata masdar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa. Perkataan furida itu yakni diwajibkan, maknanya wajib khas itu. Tidak digunakan perkataan lain. Disebutkan kepada kita kutiba, menunjukkan ketentuan itu. Bila Allah Ta'ala menyebutkan perkataan Al-Kitab, dia khas. Tidak ada sebuah kitab yang boleh challenge Al-Quran. Tidak ada buku yang boleh lawan Quran. Tidak ada satu pun tulisan-tulisan yang boleh mencabar Al-Quran. Tuan-tuan buatlah, berhimpunlah pakar-pakar sekalipun untuk menandingi ayat Quran. Seorang pun tak boleh buat. Sampai bila? Sampai bila-bila. Bukan setakat tidak boleh tiru ayat Quran, meniru hukum dia pun. Nak membuat satu hukum yang setanding dengan hukum Quran pun tak boleh. Sebab hari ni orang pakai duk cari alternatif untuk menentang Quran. Menentang. Apa yang dia buat untuk menentang Quran, mencari lain daripada Quran, tak boleh sama, tuan-tuan. Tak boleh sama. Kadar jenayah makin meningkat. Buatlah undang-undang macam mana pun, kadar jenayah makin meningkat. Yang boleh menghalang kadar jenayah meningkat hanyalah Al-Quran. Manusia tunjuk macam mana pun, menentang Al-Quran mesti ada cacat dan celah di dalam hukum yang mereka buat. Tetapi Al-Quran tidak ada cacat dan celah. Tuan-tuan tengok dia persimpangan, tuan-tuan, lampu isyarat tidak akan berubah sampai kiamat. Merah stop, kuning jaga-jaga, hijau jalan. Itu akan sampai kiamat, tuan-tuan. Tak akan berubah. Sebab betul-betul dia tiru daripada Quran. Warna merah stop, no entry. Hijau jalan. Itu ayat Quran tu. Tuan-tuan pergi Amerika, itulah warna dia. Tuan-tuan pergi Antartika pun itulah warna dia. Pergilah mana-mana pun. Pergi ke Europe, itulah lampu isyaratnya. Mana ada warna lain? Sebab mereka tiru daripada Quran. Yas'alunaka anil mahid, qul huwa azan fa'tazilun nisa'a fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhun. Mereka bertanya tentang haid. Katakanlah haid itu berlaku pada orang perempuan. Janganlah kamu campuri mereka sehinggalah mereka suci. Bila merah, stop. Bila hijau bersih, on. Tu lampu dia. Tiru sebiji daripada Quran. Cukuplah tuan-tuan, sekadar itu sahaja. InsyaAllah pagi nanti pukul 9. Saya minta tuan-tuan yang hadir pagi ni pergilah belajar di surau Kemensah, surau Al-Iman, Kemensahan. Untuk belajar kursus sembahyang, bagaimana orang sakit nak berwuduk, bagaimana orang sakit nak bertayamum, bagaimana nak ambil wuduk pada orang terbakar, bagaimana nak ambil wuduk pada orang yang patah kaki, bagaimana nak tayamum pada orang yang kepala kena belah, bagaimana nak semayang bagi orang yang hemodialisis 4 jam duduk atas kerusi tak bergerak. Kena semayang, wajib semayang. Kena belajar bagaimana situasi-situasi itu jika ia berlaku pada kita. Tuan-tuan kena operate kepala. Yang operate di atas, tapi doktor balut sampai ke dahi. Dahi tak boleh kena air. Padahal dia boleh kena air. Tapi dah doktor balut langsung tak boleh kena air. Macam mana nak buat? Dahi tak kena belah, yang belah otak aja, kepala.
Sepatutnya balut kepala lah, tapi doktor akan balut semua kepala. Apa nak dibuat dengan balutan atas dahi itu? Ini yang kalau berlaku pada kita, ramai tak semayang. Tu belum lagi kena dekat dia kena pakai colostomy bag. Dia bag gantung najis tu. Nama dia colostomy bag. Dia kata nak semayang. Apa ustaz ni duk gantung najis ni? Menanggung najis. Wajib semayang. Macam mana pun. Hukum wajib semayang. Itu dah menanggung najis ustaz. Pergi belajar pukul 9 nanti insyaAllah. Kok kena dekat kita. Macam mana isteri nak tolong ambil wuduk dekat suami, suami nak tolong ambil wuduk dekat isteri. Kenalah belajar cara-cara mengambil wuduknya. Sekadar itu sahaja tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.